Aku pernah lalui benda yang sama. Dulu sampai aku hilang arah. Aku tak percaya sesiapa. Tapi nasib baiklah ada seorang ni yang bantu aku, yang ajar aku cara nak ubah nasib. Sekejap. Kau ni bukan ke yang jaga Aira? Tapi engkau juga yang cuba bunuh aku kan? Ya. Dialah orang pertama yang cuba bunuh kau dan dia juga telah cuba selamatkan kau. Apa maksudnya? Dia cuba bunuh aku tapi dalam masa yang sama dia cuba selamatkan aku juga. Apa benda ni? Maksudnya aku yang selamatkan kau. Sebab tu kau boleh hidup sekarang ni. Okey. Tapi kau cuba bunuh aku, selamatkan juga. Apa benda? Aku tak faham doh. Memang aku yang bunuh kau. Dan kalau bukan sebab aku, kau tak mungkin ada peluang macam kau ada sekarang ni. So, jadinya aku kena berterima kasih dekat si pembunuh ni lah. Kenapa tak? Kau fikir kau mati hidup semula, semuanya atas usaha kau semata-mata. Kau tak ingat? Setiap kali kau nak mati, ada satu bayang-bayang sama yang mendekati kau. Oh, jadi kau selalu ada? Kau ni bukan ahli organisasi X ke? sebab dia memang ada alasan yang tersendiri. Sama macam kau pun nak putuskan rantai takdir yang selalu berulang ni kan? Aku dah banyak tamatkan riwayat hidup orang. Tapi kau, aku pelik. Tak sama macam Aqilah. Peluang kau hidup berulang-ulang kali ni, kau boleh ubah hidup kau atau tidak. Jangan lupa like, favorite and follow Do Drama.